Baik, saudara-saudara sekalian, malam ni malam minggu dan kita sambil-sambil santai, kita nak cerita tentang satu perkara yang amat mustahak dan begitu ramai orang memerlukan bantuan. Sebab tu sebenarnya ada dua sebab kenapa kalau saya kata wajib tuntun tu, ya kan, dalam saya punya title lah. Yang penting kita nak tahu betul-betul adakah betul soalan chronic kidney disease ataupun kidney failure ni, sama ada stage 1, 2, 3, 4. 1 tu selalunya normal lagi lah kan. Tapi saya lebih nak fokus pada 2, 3, 4 dan orang yang dah pun kalau pergi dialisis boleh dengar. Cuma yang tak boleh dengar ataupun tak boleh kita bantu malam ni apabila you dah buat transplant. Tahu transplant tak? You dah pergi ke negara China ke negara India ke, bayar berpuluh-puluh ribu yang mana ada duit tu ganti kidney baru. Yang tu saya tak boleh buat apa. Kalau you kena lagi sekali, tak tahulah apa yang saya boleh bantu. Tapi yang masih lagi ada original, yang maksudnya yang Tuhan bagi rezeki kita ada daripada mula dilahirkan, kidney kita tu berfungsi dengan baik sehingga sekarang. Kalau dia dah rosak, kalau kita dah sedar diri dan kalau nak juga reverse, insyaAllah saya boleh bantu. Saya guna perkataan insyaAllah. Sebab apa? Banyak doktor-doktor dan saintis-saintis mengatakan, dan saya setuju, kalau dia dah sklerosis ataupun fibrotik ataupun dah ada parut, buah pinggang anda tahu tak? Buah pinggang ada berapa? Ada 2, betul tak? Kenapa Tuhan bagi 2? Sebab dia mustahak. Sebab kalau tak ada satu, sebelah lagi boleh hidup, betul tak? Kidney pun macam tu. Kalau 50% kita hilang, lagi sebelah masih hidup, okey, masih boleh kita hidup sedia kala. Dahsyat tak dahsyat? Kita tahu sangat-sangat setiap buah pinggang tu dia ada fungsi yang cukup besar. Kita dah banyak kali diajar oleh YouTube pun ada buat cerita kan, untuk berfungsi untuk menapis, untuk jaga fluid balance kan. Kita punya nak buat apa darah pun, red blood cell pakai kidney tau, nak jaga vitamin D pun nak convert tu daripada matahari, kulit, liver, kidney. Kalau tak lalu bahagian kidney, kita punya vitamin D tak ada. Berarti buah pinggang ni selain pada tu dia juga menjaga blood pressure. Dia ada controller untuk jaga blood pressure kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita apa pun jadi, kita dah belajar dulu-dulu yang setiap buah pinggang ada 1 juta, saya kata apa? 1 million nephron. Nephron tu adalah penapis. Jadi you bayangkan buah pinggang lebih kurang bersatu je kat belakang ni, betul tak? So dia memproses hampir 200 liter satu hari pendarahan ni lah, maksudnya circulation blood kita tu. Dan yang mana yang perlu diambil balik sebanyak sampai 99% ditarik balik. Maksudnya kidney tak lepas. Dia macam pintu gate terakhir. Bahan-bahan yang toksik, bahan-bahan yang rosak dan sebagainya tu, kalau boleh dibuang, dia buang semua tu. Okey, tetapi cuma 1% jadi buang pun. Kalau semua-semua pun, walaupun keluar juga melalui peluh ataupun melalui najis ataupun bahagian-bahagian lain pernafasan, tetapi kidney lah merupakan pintu gate terakhir. Kalaupun gula yang tak bagus dalam badan kita, dia perlu simpan. Sebab apa? Gula sebenarnya ada tujuan resminya. Tetapi kalau yang jadi diabetik, kenapa dia sampai bergula dalam air kencing? Disebabkan dia dah terlalu banjir melebihi. Jadi kidney dah banyak sangat buat kerja dalam badan kita tanpa berhenti. Okey, jadi kita kena tahu bila kita dah sampai stage 1, iaitu kalau you ambil EGFR. Pernah dengar EGFR? EGFR tu adalah estimated glomerular filtration rate, maksudnya kadar penapisan buah pinggang kita. Kalau dia masih 90% ke atas, cun, itu orang kata tengah, orang kata apa, best of the best. Kalau you umur 80 tahun ataupun macam saya kalau 70 tahun ni, atas pada 90, tabik spring lah babe, betul tak? Tetapi ramai daripada kita sihat tetapi dia masih atas daripada 60. Yang ni yang menjadi masalah ni. Antara 60 hingga 90, jadi 30 poin tu macam-macam boleh berlaku. Kalau ia 80, 85, itu masih cun. Tapi bila 60, 65, walaupun atas pada 60, kalau pergi lab, dia kata normal, sebenarnya dah ada berlaku yang saya akan cerita sekejap lagi, stage 1, stage 4, stage 2, stage sampai 4 macam mana. Jadi, stage 3 ni ramai. Siapa stage 3 kat sini? Angkat tangan, tulis kat situ.
Stage 3 ni macam mana? Bila you tengok you punya kidney function test, pernah buat tak kidney function test? Dan malam ni semua kena, kalau tak pernah buat, pergi buat kidney function test by tomorrow. Because you never know, kidney will never show you signal kalau stage 1, 2. Jangan-jangan you boleh tahu. Sebab stage 1 and 2 kadang-kadang kalau orang peringkat awal dia sedar diri, tak apa, dia test dia tengok warna kencing ni dah bertukar, dah jadi gelap sedikit. Bila dah masuk berbau, kadang-kadang dia sedar, kadang-kadang dia tak sedar. Dan selalunya orang tak sedar. Kencing pun dia kata sebab peringkat umum meningkat atas daripada 60 ni, dia kerap sikit, so it's normal. So dia membiasakan apa yang sebenarnya tak normal dah kan. Tetapi bila datang peringkat you sedar diri, itu dah selalunya masuk stage 2, masuk stage 3. Kan saya kata EGFR nya berapa? Saya kata antara bawah daripada 60, berarti antara berapa? Antara 30 hingga 60. Macam inilah. Peringkat 3 tu dia panggil orang panggil moderately fail dah. Kita punya kidney tu dah berapa bulan, berapa tahun dah nak tunjuk signal, seperti ada protein tak, kencing tu kalau dengan mata you sendiri tengok putih, apa tu, berbuih tak, lepas tu you punya color kencing tu lebih gelap lagi tak, itu you kena jaga betul-betul. Sebab bila you sampai stage ni juga, mulalah blood pressure dah mula nampak naik. Dan susah nak kontrol. Lepas tu dia boleh kalau you makan ubat semua boleh. Okey, tetapi kalau kidney tu lebih teruk, dan bila hemoglobin you pun dah mula menurun dan dapat anemia pula. Tahu tak anemia? Bukan semestinya dia turun bawah pada 10 hemoglobin tu, tak. Kadang-kadang you biasa 13.5. Lepas tu suddenly dia tengok-tengok 11. 11 masih boleh hidup, tetapi dah diiktiraf sebagai ada sesuatu yang berlaku. Dan ni mungkin buah pinggang you. Faham tak faham? Perempuan kalau bawah pada 10, you hari ni juga, malam ni dah malam kan, besok lah Ahad, pergi juga cek ke emergency ke mana-mana, suruh tengok blood test yang latest. Sebab apa? Masih berpeluang. Itu tujuannya saya cerita malam ni, masih ada jawapan. Lepas tu bone you tak sedar dah mula reput. Tahu tak? Ni tulang dah jadi osteoporosis. Ni masalah buah pinggang sebenarnya. Lepas tu masalah edema. Kan saya pernah cerita yang saya sendiri dah ada edema. Edema tu apa? Edema tu maksudnya kaki bengkak dan bila tekan, saya kata apa? Macam plastisin. Dia boleh dimple. Ada macam lekuk kat dalam tu. Lambat nak naik balik. Itu bahaya sangatlah, dah mula dah tu. Sebab apa? Ni semua albumin you dah turun. You tak faham pun tak apa, tapi tengok mata faham kan, bila dia bengkak, kaki berbengkak, sudah. Okey, sakit pula kat bahagian pinggang di sebelah kawasan buah pinggang tu. Tahu tak kat mana? Kan? You rasa macam sakit belakang. Rupa-rupanya sakit sebenarnya asal daripada buah pinggang. Okey, so you kena tahu kalau kidney stone dia lain sikit kan. Kalau kidney stone dia sakitnya lain macam. Faham? Dan you tak boleh duduk diam, sakit sangat-sangat kan. Tapi sakit buah pinggang ni dia kacau. Sampaikan kadang-kadang nak masuk stage 4. Stage 4 ni apa dia? You bawah daripada result you 30. Belum lagi 15. Hati-hati, siapa yang 30 ke bawah ni masih berpeluang malam ni. Dengar elok-elok dan tekan share sekejap boleh tak? Saya ni tak faham kadang-kadang kalau topik-topik macam ni, you jangan anggap benda ni tak serius tau. Dan selalunya orang kalau lagi tak kena kencing berbuih ataupun saya cerita yang serius-serius nanti kaki bengkak semua, dia tak akan peduli. Tapi saya nak you jadi bijak sikit, sebab bila dah sampai blood pressure naik lagi tinggi daripada tadi border lainnya sekarang dah tinggi, tak boleh kontrol blood tu dan you letih. Ni dia. Bila you letih, blood pressure tinggi, you ada anemia, lepas tu you gatal kulit, garu tak berhenti-henti, kebas-kebas lagi kaki dan tangan, kadang-kadang sleep sampai tidur pun terganggu. Disebabkan kalau buah pinggang terganggu, tidur boleh terganggu. Sakit ke, tak sedap ke, tak, orang kata apa, macam ada benda tak kena lah. Dan bila you punya pernafasan dah bau macam ikan busuk, macam bau amonia tu,
Dan apabila you punya mulut pula rasa macam ada aluminium, ada besi dalam mulut you, rasa dia panggil metallic taste, saya minta maaf. Masa ni kalau you tak mau dengar juga cakap malam ni, saya rasa jangan nak kata Tuhan tu tak adil ataupun tak sayang kat you. Sebab apa? Dia suruh kita belajar. Dan pertemuan kita pada malam ni mungkin ada sebab. Kalaupun bukan untuk you, boleh tak you belajar untuk adik-beradik kita sendiri? Kadang-kadang Tuhan saja bagi kat you untuk you bantu orang lain. Lagilah you dapat pahala dan you dapat belajar daripada orang lain punya kesakitan. Betul tak? Okey, tak apa. Jadi bila sampai setengah orang tu dia dah muntah pun dah. Masa ni nak kena bawa pergi hospital emergency, dia dah mula loya, muntah, sakit bahagian, bukan heart attack tapi bahagian jantung dia rasa pedih. Lepas tu dia punya otak kadang-kadang dah jadi macam kena, orang kata tak boleh fikir lagi dah. Faham tak? Dia macam ada infection dalam otak dia. Platelet you boleh turun sehinggakan you boleh senang berdarah. Kalau orang sikit je tempuh sikit macam tu dah bruised. Tahu tak? Biru-biru. Jadi yang ni walaupun terlambat, tapi dengar dulu. Okey? Dah bersedia semua. Semua memang excited kan? Sebab kalau you dah buat semua yang saya kongsi dengan you dahulu, maksudnya cara makan, cara minum, ingat tak yang saya kata apa dulu? Masih kena buat ni, tetapi kod-kod masih tak baik. You jangan berhenti yang saya suruh buat celery. Ingat tak belah pagi minuman celery yang pure tu, lepas tu campur dengan air bali, betul tak? Ingat kalau tak ada bali boleh ambil air beetroot, beetroot yang bukan sayurnya. Jadi tiga-tiga ni masih boleh sambung. Jangan sebab kita ada jawapan yang cun ni, sekejap lagi cun ni maksudnya apa? Dah ada kajian, dah ada orang dapat testimoni, kita ni macam terlambat sikit, tapi tak apa, biar terlambat sikit daripada tak tahu langsung. Ramai orang Malaysia yang tak tahu lagi. Yang tu yang saya nak cepat, tak sabar nak tunggu bulan depan tu. Sebab yang ni siapa dapat dulu lagi bagus. Sebab kidney setiap bulan dia akan lebih teruk. Alright. You belajar apa lagi dulu? Diet kita lah kan. Pastikan you ambil buah-buahan, ambil sayur-sayuran, ambil living food. Terutama sekali masa you kena stage 4 ni, cut off, 100% cut off sugar, 100% no milk, 100% no meat tadi saya kata, especially meat yang proses. Tahu tak yang buat sausage, yang buat buat salami, ingat tak yang dalam pizza semua tu, ya Allah, dalam burger semua tu, tolong jangan tengok pun. Sebab kita ni lemah kan, kadang-kadang tak apalah, satu burger je, sorry. No way. Sebab kita cuma ada sekali ni je chance. Bila dah sampai 20-30% tinggal, dia dah kira bukan 50% tu. Berarti you dah tak boleh hidup seperti sedia kala. Betul tak? So, saya juga ajar dulu dan kongsi dengan you kena ambil banyak mushroom. Boleh ya? Dan saya juga minta you ambil sayur-sayuran yang tak begitu hijau sangat. Walaupun sayur hijau tu saya gemar dan you harus ambil, tapi bila you dah stage 3, stage 4, sayur yang terlalu gelap hijaunya kena minta kurang sikit. Gelap tu, cahayanya biar muda sikit dia punya hijau tu. Ni hijau ni tua juga ni kan. So kalau you ambil semua sayur-sayur yang saya kata seperti bak choy semua tu kan, dia tak berapa gelap hijaunya kan. Bayam pun you tengok yang mana tak berapa gelap sangat. Tapi kale semua jangan, sebab dia terlalu gelap, tinggi potasium. Sebab tu kita tak bagi yang gelap-gelap tu. Jadi you cari cabbage, tahu tak apa tu cabbage tu, apa gubis, benda-benda macam tu tak adalah hijau sangat. So you boleh ambil lagi avocado semua boleh, chickpeas. Tapi kelapa-kelapa muda ni walaupun recommended dulu, tapi bila you masuk ke stage 4, stage 5, you kena hati-hati sebab dalam air kelapa tinggi juga dengan potasium. Termasuklah kacang yang seperti almond tak boleh masa stage 4, stage 5. Okey, pendek cerita, walaupun benda-benda yang nampak sihat, bila stage 4, stage 5, you kena naikkan balik you punya GFR dahulu. Yang lain jangan lupa, garlic, onion, halba, ginger semua boleh sambung, turmeric semua boleh, cinnamon boleh, apa lagi yang you kena hati-hati. Yang tak boleh sangat-sangat tu you kena hati-hati. Orang yang rajin ambil diabetic medicine tu hati-hati, betulkan diabetes dulu dan betulkan malam ni punya cerita kidney dahulu. Sebab nombor 1
pembunuh utama, penyebab utama buah pinggang punya problem ialah diabetes. Dan banyak lagi penyakit lah disebabkan oleh diabetes ni. Nombor 2, blood pressure kaitan dengan buah pinggang malam ni. Nombor 3, NSAID. Yang jadi hal dalam hidup saya ialah saya terlalu banyak ambil non-steroidal anti-inflammatory drug sebab sakit. Sakit ubat dia apa dia? NSAID lah, NSAID lah. Pada muka, tetapi kita nak kena lawan balik. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inci Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inci Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Tapi siapa yang suka makan benda-benda yang imported seperti ramen? Pernah dengar ramen tak? Ada kajian mengatakan ramen antara nombor 1. Orang tak sedar budak-budak muda sekarang dah mula kena kidney failure. Sebab apa? Dia ada bahan preservatif. Tak apalah, yang tu tak penting. Yang penting avoid, hindarkan. Sodium yang daripada garam, daripada bukit, daripada garam buluh semua boleh, tapi garam sodium chloride no, jangan ambil bila you dah kena kidney problem ni. Bila saya kata CKD, chronic kidney disease, CKD kan, tak semestinya you kena stage 5, stage 4 sahaja. Stage 2, 3, 4 tu dah dikira kidney failure. Cuma dia punya tarafnya ataupun betapa seriusnya sahaja. Faham tak faham ni? So jangan nak tunggu stage 5 baru I got CKD. No. Stage 2 macam I, stage 3 kadang-kadang dia naik turun, kita kena jaga-jaga dah. Betul? Baik. Lepas tu, siapa yang suka makan artificial sweetener, tolak ke tepi. Saya nak habiskan benda-benda simple dulu sebelum kita bagi jawapan yang lebih mudah. Tetapi sebelum jawapan yang dia panggil shortcut ni, dia shortcut sebenarnya. Sebab apa? Kalau dapat je benda ni, yang lain tu kalau you terlepas pandang sikit pun not too bad. Dengan syarat benda-benda ni semua dibuang dulu ya. Chips, tahu kan, fried food yang banyak sangat dengan ni lah, macam cucu-cucu semua tu, masa kita sakit kita kena hati-hati benda ni. Yang tak cukup D3, K2, yang tak cukup omega 3, cukupkan tu dulu. Sebab itulah walaupun you nak kata apa ke I, tetap you kena ambil Sacha Inci, tetap you kena ambil D3, K2 tu. Okay. Lepas tu last kali ialah trans fat, minyak-minyak yang ni lah daripada sayur-sayuran tu, tahu kan, minyak seperti canola kan, sunflower, soya oil, semua tu out. Masa ni kita kena ambil minyak kelapa sawit, minyak olive, minyak-minyak yang baik-baik lah, minyak habatus sauda. Okay, now yang you tunggu-tunggu, ready? Ada 2 jawapan untuk malam ni bagi mereka yang nak cuba bangunkan balik buah pinggangnya yang dah mula rosak. Dan ini tidak perlu you fikir jauh. 2 yang disediakan untuk anda, dan dalamnya dulu saya nak mulakan dengan satu yang dinamakan, boleh saya minta you tulis tak, sebab benda ni you tak pernah dengar dahulu. Dia namanya KKLTO. KKLTO ni saya dah tulis kat sini. Ini bukan soal nak jual beli ke apa tak. Ni soalnya saya tengah ambil yang ni, dan kalau ini boleh improve EGFR, saya kira you boleh copy saya. InsyaAllah, saya bukan sombong. Ini semua rezeki Tuhan bagi. Memang yang ni memang susah nak dijumpai, sebab cara pembuatannya memang cuma dia mahal sikit lah, sebab nak buatnya daripada E. coli. Tahu E. coli tak? E. coli ni maksudnya bakteria yang dimasukkan ke dalam sel, dalam protein, dalam sel untuk mengeluarkan protein. Dan nama protein tu, ini dia jawapannya, ialah kloto. KKLTO ni adalah kombinasi antara kloto dan beberapa lagi inilah ingredient yang mungkin secret dia orang kan. Jadi yang paling aktif namanya kloto. Jadi you copy ni dan you semua boleh refer. Sebab apa? Kalau nak cerita tentang kloto ni, rasa you pening kepala kot. KLOTHO. Pendekkan cerita, kloto ni baru 30 tahun dijumpai di dunia ni. Dalam sains, 30 tahun adalah paling singkat. Sebab tak sempat lagi orang masa tu, 30 tahun lepas, nak buat research. Jadi dia orang tak berani nak cerita banyak-banyak. KKLTO ni, Kalto ni, okay,
Dalamnya salah satu daripada bahan namanya apa? Kloto. Dan kloto punya adalah sebenarnya penawar utama di dalam kidney kita, sebab dia punya reseptor ataupun dia punya sel-sel dalam kidney adalah yang paling banyak menyimpan protein. Benda ni protein, protein namanya kloto. Berarti kalau dia tak cukup kloto, dia adalah sebenarnya penyebab utama kenapa kidney kita fail. Kita memang betul lah antara penyebab lingkungannya gula kan, saya kata apa, toxic substance, bahan-bahan heavy metal, betul tak? Jadi semua-semua tu menjurus kepada lebih teruknya kalau body kita Tuhan bagi genetically, dia sebenarnya dalam jin kita. Kloto ni daripada dilahirkan dah ada jin dia yang mengeluarkan, jin tu nama kloto jin, dan kloto jin ni mengeluarkan kloto. Kloto ni adalah protein, dan protein ni lah yang menjaga kita punya dua. Dengar elok. Satu ialah kidney, nombor dua adalah longevity. Longevity tu apa? Ni lah, berapa panjang umur dan sebagainya lah. Jadi antara dua faktor zaman moden sekarang, orang tak tengok telomere lagi dah. Mungkin you tak pernah dengar ataupun you pernah dengar. Telomere ni, siapa panjang telomere ni, dia panjang umur. Ni sains je lah kan. Lain tu kita dah tahu Tuhan yang menentukan. Tapi yang penting ialah satu lagi ni rupanya kloto. Jadi betapa pentingnya kloto tu dalam dunia kehidupan manusia untuk kesihatan, dan ataupun yang menjadi lebih kita senang sakit ataupun lebih cepat tua, maka itu dinamakan kloto. Kat mana lagi dapat kloto ni? Satu di buah pinggang, satu lagi di otak, satu lagi di testis, ataupun di bahagian kulit-kulit kita ni, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, mana saya tahu benda ni semua? Kena belajar lah. Dan macam mana kita sampai boleh berani tunjuk ni? Sebab kita dah cuba sendirilah. Ini dah sebenarnya digunakan oleh saya setahun. Sebab you tahu kan tahun lepas betapa teruknya saya. Jadi saya tak berani nak cerita sebab benda ni benda baru. Setahun baru saya berani. Padahal orang dah pakai bertahun-tahun. Faham tak? Pun tak semua orang tahu. Untuk apa? Untuk meningkatkan balik jin punya production kloto tadi tu. Sebab kita dah, terutama sekali dah tua, ataupun berumur, ataupun anda yang dah sakit, ataupun anda yang tak suka exercise. Berapa baru kita tahu exercise sahaja. Kalau you tak ada kloto berbentuk ni, drop ni, kalau you tak ada kloto ni, exercise sahaja dah boleh meningkatkan kloto. Macam. Jadi doktor tak cerita tentang manfaat salah satunya untuk exercise tu ialah untuk mendapatkan balik, tinggikan balik kloto ni. Sebab apa? Bila dia tinggi, kidney lebih sihat. Bila dia rendah, kidney lebih lingkup. Habis cerita lah. Jadi kalau kidney tengah lingkup dan you tak exercise, saya pun bila dah letih, dah tua dan sebagainya ni, maka apa lagi cara lain? Kita dah jaga makan, kita dah jaga salary semua. You sebutlah apa tak pernah try, betul tak? Diet, gila-gila kita diet. Puasa, gila-gila kita puasa, betul tak? Tapi itulah, bila datang konsep genetik yang mengeluarkan kloto ni, kita tak boleh main-main. Dia terpaksa juga. Walaupun susah nak buat, kan saya kata tadi dibuat daripada E. coli, ada dia punya cara nak pengeluaran dia tu amat susah, dan dia sebenarnya mahal sedikit, lebih kurang berapa ni, 200-300 juga dia punya harga, walaupun 30 mil ni. Tapi saya sanggup lah. Sebab apa? Saya nak baik. Soalannya, boleh baik ke tak? Ada tak difference? Kalau tak ada, you rasa saya berani nak cerita kat you? You ingat saya berani cerita ni sebab saya ingat you all semua tak pandai. Sebab saya ingat you all semua pandai lah. Saya kena betul-betul prepare cerita saya. Dan bila kita masuk dengan buah pinggang, satu lagi bahagian ialah untuk mendetoxkan dia. Dia tak boleh cuma terus kuatkan kloto, dan buah pinggang masih lagi orang panggil haru biru. Tahu haru biru tak? Masih lagi ada infection, ada virus, ada bakteria. Kan kita selalu ada urinary tract infection lah. Kalau perempuan tu ada keputihan lah. Itu semua tu ada kaitan yang mengganggu daripada kita punya bladder tu, ingat tak? Urethra tu kan naik ke bladder, naik ke buah pinggang. Yang tu nak kena sentiasa dicuci juga.
Faham tak? Selain daripada minum, kita kena ambil bahan-bahan seperti turmeric. Ingat tak saya buat spice tu memang ada tujuan lah. Lepas tu untuk ambil apa, garlic, onion dan neem. 4 ni kalau you pandai buat formula dia, kita buat betul-betul. Namanya apa, semalu. You pernah dengar kan semalu? Okay, so cukup. Jadi bila saya kata ada 2 jawapan tu, satu adalah untuk detox buah pinggang ataupun mencuci ataupun jangan lekatkan dengan infection. Sebab itu salah satu cara yang terbaik untuk mengurangkan inflamasi. Nombor 2, meningkatkan kloto. Ini yang terbaru dan paling sebenarnya very popular bagi orang-orang yang kena buah pinggang yang tak ada harapan. Tapi dulu semua nak pergi transplant semualah sebab orang tak tahu. Sebab yang ni kan baru 2-30 tahun ni je saintis baru jumpa ni. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah saya dah bagi jawapan 2. Saya ulang lagi sekali. Dia datang combo macam ni. You kalau nak betulkan buah pinggang you, ambil semalu dengan apa nama ni? Saya nak sebut pun belum mahir lagi. KKLTO, Kelto. Okey. Tak apalah you sebut macam mana pun asalkan you dapat. Cuma yang ni tak boleh dapat automatic. You kena order seminggu. Dia punya apa? Dia punya waiting time. So ini kena pre-order. Faham tak yang ni? Yang ni kita dah baru dapat kelulusan semua. So, saya nak fokus ni malam ni. So siapa nak tanya apa-apa tulis kat situ. Kat mana nak dapat? Ambil pula. Order dulu. Sebab yang ni minimum seminggu. Dua-dua ni harganya lebih kurang 375. Campur combo ni. Tapi 300-400 ringgit untuk buah pinggang, no big deal bagi saya lah. Nanti you kata sebab ada duit ke tak ada duit. Tetapi bukan ada duit tak ada duit, takut buah pinggang rosak. Lebih apa orang kata, tak kira lah duit banyak mana pun nak kena bagi juga, nak kena beli juga. Okay, so kalau siapa nak tahu lebih lanjut, sila call admin. Siapa nak tanya apa, makan moringa boleh sambung, no problem. Tapi stage 4, stage 5 moringa tu hati-hati sikit ya, sebab dia powerful. Moringa tu tinggi dengan potasium semua tu. Check dengan doktor you dulu. Tapi yang ni no problem. Dua-dua ni memang khas untuk sampai stage 5 pun. Saya ulang sampai stage 5. Tapi kalau you tengah dialisis, saya cadangkan you discuss dengan doktor you dulu. Sebab saya tak mau nanti orang kata apa, bergaduh pula dengan doktor. Mereka pun kawan saya juga kan. Tapi maklumlah ini kan benda-benda yang orang kata luar daripada kebiasaan. Tapi saya asalkan benda tu sihat dan juga menyihatkan dan tidak ada kesan sampingan. Yang tu yang the best. Okay, apa lagi you nak? Cara makan, ini 1 biji 1 hari cukup. 1 a day. Kalau untuk orang yang ada infection, perempuan yang ada UTI, kidney problem, apa tu, infection yang sampai demam-demam tu, ambil 2 pagi 2 petang. Tapi untuk tujuan nak cuci, untuk tujuan nak jaga kloto ni bagi dia senang naik, ambil 1 hari 1 je. Jadi ni 1 hari 1, yang ni 20 titik pagi, 20 titik malam dalam air minuman you. Air biasa. Dan dia tak rasa apa. Dia tak rasa masin ke, tak rasa masam ke. Dia rasa macam, you pun takkan nak titik dalam lidah you kan. Ambil dalam 200 ml air, masuk, minum. Jangan masuk dalam yang panas, cukup. Kan? Sebab ni very expensive. Okay, Nelly yang ni hampir dekat 300, yang ni murah je, lebih kurang dalam 70 ringgit gitu je kan. Tu yang jadi 375 tu, one. Dan I tak segan pun nak cerita harga kayu, sebab pun nanti you ingat macam suplemen biasa. No, Kloto is not biasa. It is something magical bagi I lah. Dan you akan tengok result tu. Yang penting result tu. Saya pernah turun sampai 44 punya teruk masa tu. Panik, kaki dah mula bengkak kan saya cerita. Lepas tu dia naik balik 50, 60, lepas tu sekarang 66. Okey lah 66 kan. Tapi saya pernah naik 77. Dia tak apa, naik turun, tapi kena atas pada 60. Saya ulang kita kena lawan sampai atas pada 60. Okey, saudara sekalian, kalau ada soalan sila tanya dan boleh order. 1 botol berapa biji ni? 30 sebulan, 1 a day, untuk tujuan kidney untuk kidney failure. Yang ni 1 botol boleh tahan 15 hari kot.
Sebab tu saya kata bulan pertama, bulan kedua you kena ni lah sikit, orang kata apa, berkorban sikit lah ya. Tapi janganlah, kalau yang belum dialisis tu saya minta you jauhkan daripada dialisis. You tak tahu berapa harga dialisis, betapa sakitnya dialisis, betapa susah you nak berjalan, you know. Avoid kalau boleh. Tapi siapa yang dialisis, jangan lupa kepada KKLTO. Ada orang dah reverse. Kalau tak boleh 3 kali seminggu, tak boleh baik betul, sekurang-kurangnya boleh kurang ke 2 kali seminggu, lepas tu sampai sekali seminggu, kan bagi saya tu dah lebih daripada Alhamdulillah. Betul? Cukup dulu saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi dengar berita baru ni. Ingat elok ini boleh menyelamatkan ramai rakyat kita, InsyaAllah. Saya macam nampak ada 5-10 ribu orang. Bukan soal bisnes soal yang dah baik daripada kidney failure. Dahsyat tak dahsyat? Okey, jangan lupa Semalu dan KKLTO. Kalto. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.